Seterusnya, tukarkan 17/6 kepada nombor bercampur. Apa nombor bercampur? Ada nombor bulat tambah dengan pecahan. Dan pecahan tu mesti pecahan wajar. Okey. Untuk pecahan wajar 1/2, 1/4, 3/5. Di mana dia punya penyebut dia punya pengangka ni kurang daripada penyebut. Maknanya logik lah. Ada 5, dia nak cari 3. Ada 3 ni dalam 5. Tu maknanya betul lah. Okay, so macam mana caranya? Ini adalah kemahiran secara bertolak. Operasi tolak. Kalau lebih faham sikit, operasi bahagi. Maksudnya, siapa yang hafal sipil? 17 dibahagi dengan 6. 6 kali berapa? Okey. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. So, nak cari nombor 17. Tiada, tapi mestilah cari yang kurang daripada 17. Sebab berlakunya operasi tolak. So, maknanya kita pilih 12. Pilihlah 12 dan atas ni ialah 2. 5. Okey, dah cukup sampai di situ saja. Jadi jawapannya ialah yang ini ni akan jadi nombor bulat, yang ini ni akan jadi dia punya pengangka, yang ini akan jadi penyebut dia. Okey, boleh. Kalau kita kita pusingkan dia. Ataupun kita tak tahu bagi, tolak lah 17 tolak 6 11, tolak lagi 6 5. Berhenti. Kenapa? Berhenti apabila jawapan yang awak terima ini dah kurang daripada yang awak tolak ni. Okey, jadi sekarang ada berapa kali 6? Jawapannya ialah 2 kali. Tak kat tepi je ke? Tak kat Baginya tepi. 5. Dan pecahannya 6. Itu saja.